Kak Naila, Ya. Khaila nak keluar kejap tau. Nak pergi mana tu? Nak pergi kedai bawah ni je. Okey, sekejap pun jangan main telefon sambil jalan, okey? Okey. Kak Naila ni macam selalu tegur-tegur. Kalau tak akak, siapa lagi nak risau pasal Khaila? Terima kasih jaga Khaila. Khaila lah yang selalu ada dalam hati akak. Hi, my name is Jasmine. I'll be helping you out today. Semalam awak keluar dengan siapa? Saya keluar dengan kawan je, kenapa? Oh, tapi kawan awak tu ex awak kan? Kalau ex tu kenapa? Oh, boleh pula. Awak nak keluar dengan ex awak. Boleh. Kenapa pula? Awak nak marah-marah ke saya? Kenapa? Apa benda tu awak? Jomlah kita pergi turun tengok. Oh, apa ni? Awak macam mana ni? Awak dah langgar orang tau. Saya juga tahu awak. Awak tolong saya. Kalau saya kena tangkap habis masa depan saya awak. Lepas tu kita nak buat apa? Tak apa. Awak tolong saya. Nanti saya uruskan semuanya. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan, ku menuju ke depan. Awak pasti ke awak yang bawa kereta malam tu? Ya, saya yang bawa kereta malam tu. Assalamualaikum Puan Naila. Saya Inspektor Danish daripada Ibu Pejabat Polis Daerah. Waalaikumsalam. Ya, saya. Jumpa duduk, Tuan. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa simpati saya daripada pihak kami terhadap adik Puan yang telah melakukan kejadian ini. Jadi saya ingin menyiasat dan memerlukan beberapa maklumat daripada Puan. Terima kasih, Tuan. Apa yang Tuan ingin tahu? Boleh Puan ceritakan sedikit tak apa yang berlaku terhadap mangsa adik Puan ni sebelum kejadian itu? Khaila keluar lebih kurang pukul 7 malam. Katanya dia nak pergi kedai beli roti. Lepas tu saya dapat tahu yang dia dah dilanggar. Ada kejadian, ada sesiapa yang dia hubungi atau ada kejadian yang mencurigakan tak sebelum ni? Tak ada, Tuan. Arwah budak baik orangnya. Dia pun jarang keluar malam. Selalunya saya teman dia kalau nak keluar malam pun. Tapi pada waktu malam kejadian, saya busy masa tu. Kalau macam tu kami akan periksa CCTV di kawasan terdekat. Kalau Puan ataupun saudara mara ternampak kejadian yang mencurigakan, sila hubungi kami. InsyaAllah, Tuan. Saya harap pelakunya dapat ditangkap. Ini kad nombor saya. Assalamualaikum Tuan. Saya sekarang berada dekat lokasi kejadian ni. Dekat lokasi mangsa rumah arwah ni. Jadi hari ni saya meninjau untuk lokasi mangsa ni. Saya dapati ada beberapa CCTV lah dekat sini. Mungkin dia berfungsi yang baik lah. Dan saya juga dapati ada beberapa buah kereta depan ni. Mungkin saya akan cuba dapatkan dashcam dia orang. Okay, itu je Puan laporan saya hari ni. Okay, terima kasih Puan. Harap Puan boleh tolong saya. Jangan risau, saya akan bantu Airi.
Hello, saya Tom. Tuan Zairil, boleh datang jumpa saya kat office petang nanti? Nak bincang pasal kes yang nak bincang dekat mahkamah nanti esok. Boleh. Petang nanti jumpa saya dekat office. Okey, terima kasih. Ya, Tuan Zairil. Pak Engineer, saya dah berjumpa dengan keluarga semangsa. Diorang dah bagi tahu perkara yang sebenar tentang hal ini. Baiklah, nanti kita tunggu dulu pegawai penyiasat datang dan bincangkan mengenai lebih lanjut lagi dengan kes ni. Okey, terima kasih Pak Engineer. Okey, saya akan mulakan perbicaraan tentang kes yang berlaku pada minggu lalu. Tertuduh Irene binti Ridwan yang merupakan tertuduh kes langgar seorang wanita. Okey, mulakan. Yang Arif, kami mempunyai bukti bahawa keterangan terdakwa menunjukkan keterangan yang tidak konsisten. Dan ini memberikan kami bahawa kemungkinan ada orang lain yang terlibat pada malam kejadian tersebut. Itu hanya spekulasi, Peridina. Peridina, ada bukti ke? Yang Arif, tolong pertimbangkan balik hukuman ni dan ringankan hukuman untuk Cik Irene. Puan, saya rasa ada kejanggalan dalam kes ini. Kenapa hakim tidak membenarkan kebenaran siasat Encik Irene? Sebenarnya saya juga perasan dari awal. Sebab saya rasa dari awal hakim yakin bahawa yang terdakwa merupakan pelaku sebenar. Dan ini menyebabkan kita runsing untuk menyelesaikan kes ini. Ya Arif, kami mempunyai saksi pada malam kejadian di mana saksi berkata bahawa yang tertuduh bukanlah yang memandu kereta, melainkan teman lelaki dia. Hello? Ada orang kemalangan dekat Jalan Kasturi. Saya rasa dia dah mati. Cepat. Okey. Okey, Cik. Boleh terangkan apa yang berlaku pada malam itu? Masa saya buka rasa tulis, terdakwa ada satu kebenaran yang Adakah terdakwa sekarang Encik Irene merupakan seorang yang memandu pada malam itu? Okey, terima kasih. Hanya itu dari saya, Yang Arif. Berdasarkan bukti yang terkumpul, menunjukkan bahawa yang terdakwa Cik Irene binti Ridwan didapati tidak bersalah dan Cik Irene akan dibebaskan daripada hukuman. Keputusan muktamad. Macam mana boleh ada saksi? Saya dah bayarkan. Saya dah jumpa pemuda yang sebenar. Cepat tangkap dia sebelum dia larikan diri. Aku tak puas hati nak banyak adik aku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Semua
dengan saya. Nanti saya akan uruskan semuanya. Yang berkaitan dengan pemandu. Kami mempunyai saksi